Anak menantu bergaduh dengan mak. Mak tu mak apa? Mak mertua. Bukan mak dia. Lepas tu bila bergaduh menantu dengan mertua, kita nak masuk belah mana? Kita kena masuk belah betul. Siapa betul? Jangan masuk belah orang tua. Kalau salah tetap salah, walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Kalau salah, walaupun mak pakmu atau anakmu, salah tetap salah. Masuk belah betul. Okey? Menantu kata wajib tutup aurat, mertua kata dah wajib, nak masuk belah mana? Nampak? Tapi kalau dua-dua tak betul, jangan masuk. Mertua suruh sokong sekular, menantu suruh sokong liberal, jangan masuk dulu. Dua-dua tu sesat belaka. Betul tak contoh? Okey?